baru gugur, tapi terus mengandung lagi. Macam mana boleh jadi? Mak saya baru je gugur. Tak sempat habis pantang, tiba-tiba mengandung semula, adik-beradik ke-11, ke-10 gugur. Macam mana boleh lekat semula cepat sangat? Selepas keguguran, badan wanita boleh ovulasi semula seawal 2 minggu lepas kandungan keluar, walaupun belum datang haid. Jadi jika ada hubungan suami isteri lepas keguguran, walaupun sekali, peluang hamil semula tetap ada dan berlaku tanpa disedari. Dalam kes mak awak, besar kemungkinan selepas keguguran baby ke-10, tubuh kembali ovulasi tanpa disedari, lalu berlaku persenyawaan hamil baby ke-11. Ramai wanita fikir lepas gugur, kena tunggu 3 bulan baru boleh hamil. Tapi sebenarnya, kalau badan sihat dan rahim kuat, kehamilan boleh berlaku lebih awal. Tapi, risiko akan lebih tinggi kalau tubuh belum cukup masa untuk sembuh, terutamanya dari segi hormon progesteron dan rahim yang belum pulih. Ni tips untuk elak gugur berulang. Ibu kena pastikan hormon stabil, progesteron cukup, usus dan nutrisi pulih supaya rahim kuatkan penempelan. Amalkan FRT setiap pagi, bantu seimbangkan hormon estrogen, progesteron dan siapkan tubuh untuk kehamilan lebih kuat dan tenang. Setiap anak datang dengan rezeki dan ujian. Tapi kalau kita jaga tubuh ibu, hormon, pemakanan dan emosi, peluang untuk kehamilan lebih kuat tu tetap ada. Follow saya untuk ilmu TTC dan kesuburan dengan gaya santai tapi berfakta.